Ibu, macam kita makan. Busuk lah mulut kau tu. Kau lagi busuk. Busuk lah. Busuk gigi dah. Gasap. Busuk. Lagi busuk tahu tak? Ha sikit. Dia lagi busuk tahu tak? Ha sikit dah pusing. Busuk macam nenek. Ni mulut busuk boleh jadi gaduh Macam bau kentut. Mulut busuk ni dia boleh jadi gaduh tau. Ni adik. Dah. Ni kalau mulut busuk ni dia khas untuk orang busuk. Korang kena ada ni tau. Yang ni korang kena letak dekat beg kadang-kadang kita tak perasan mulut busuk tu macam mana Okay ni Ni kita ada. pernah rasa kan? Ni untuk mulut adik busuk boleh. Kadang-kadang adik pun kadang ada juga mulut busuk dia. Ada Adik pun ada. Suara. Ada orang baik kat situ. Ni ada macam-macam flavor tau dekat sini. Okay. Kita dah pilih. So dia ada strawberry, lepas tu dia ada lemon, macam-macam macam ada kat dalam ni. Dia boleh tiga terus ni untuk Pilih ni. Blueberry. Okey, jom. Okey, yang ni dia akan berangin dekat mulut tau. Okey, kita buka satu. Okey, macam ni. Kita kemam je. Auto berangin Dia buka satu berangin dekat mulut tak? Apa dia? Kita buka. Makanlah. Mulut busuk kan? Makanlah. Sekarang tak busuk ah. Bila dah makan, Macam orang memang. dia bukan saja berangin kat mulut, kadang-kadang kan hidung kita pun terasa berangin dia tau. Nafas kita lebih segar. Buat hati. Busuk lagi kak? Tak busuk pun. Mulut busuk tak apa. Kalau hati busuk makan benda ni pun tak boleh. Okay? Lagi mulut busuk tak apa, kita boleh control dengan benda ni. Hati busuk tak boleh. Ada pilih mulut busuk ke hati busuk? Dua-dua tak nak kan? Tapi mulut busuk boleh makan ni dek. Ni ada tembikai. Sedap korang, berangin. Memang fresh kat mulut korang. Masuk ada dalam beg. Masuk ada dalam beg. Sandbag korang, bawa je. Sebab dia kecil-kecil, satu dia pun dah cukup dah. Sangat segar korang. Berangin macam naga dah. Wangi. Sampai ni dia bau. Sedap. Tak ada masalah. Okey korang, kena bagi 3 pack terus. Sebab perlu, wajib kita nak jumpa orang tu. Kita tak tahu mulut kita busuk. Ada meeting ke apa kan? Ada sampah. Ambil ni. Okay, bye. Kat beg kuning.